اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada penonton muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bertemu dalam rancangan Irsyad Hukum sempena Hari Raya Adha pada tahun ini. InsyaAllah dalam rancangan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai hukum melakukan ibadah kurban bagi pihak orang lain. Ada penonton muslimin dan muslimat sekalian, menyembelih kurban selepas naik matahari pada Hari Raya Adha, iaitu sekadar berlalu sembahyang 2 rakaat dan 2 khutbah ringkas sembahyang Hari Raya sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik terakhir, iaitu hari ke-13 Zulhijjah, merupakan salah satu ibadah yang dituntut oleh agama. Tuntutan ini jelas disebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Tafsirnya, maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korban, yakni kerana mensyukuri nikmat-nikmatnya. Hukum berkorban ialah sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut bagi orang baligh, berakal, merdeka serta berkemampuan untuk melaksanakannya. Maksud berkemampuan di sini adalah orang yang mampu untuk berkorban setelah ada lebihan dari keperluannya dan keperluan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada Hari Raya Adha dan hari-hari tasyrik. Menurut jumhur ulama, sunat melakukan korban bagi orang yang mampu dan makruh hukumnya jika dia tidak melakukan korban sedangkan dia ada kemampuan untuk melakukannya. Hukum ini akan menjadi sunat muakkadah ainiyah, iaitu sunat yang dituntut ke atas orang itu sendiri sekiranya dia tinggal bersendirian di dalam sebuah rumah, dan sebaliknya menjadi sunat muakkadah kifayah, iaitu sunat yang dituntut secara umum bagi sebuah keluarga dalam sebuah rumah. Jika salah seorang daripada ahli keluarga di dalam rumah tersebut melakukan kurban, maka gugurlah tuntutan sunat kifayah daripada anggota keluarga yang lain. Ada penonton sekalian, alhamdulillah, tuntutan untuk melaksanakan korban ini sudah mendapat perhatian daripada orang ramai. Timbulnya kesedaran dalam kalangan orang Islam terhadap keutamaan ibadah korban menyebabkan tidak sedikit jumlah binatang korban yang disembelih setiap menjelang Hari Raya Adha. Bahkan semakin bertambah jumlahnya setiap tahun. Ini kerana selain dari menjunjung tuntutan syarak, kegairahan untuk meraih ganjaran juga tidak dibiarkan terlepas begitu sahaja. Dari segi yang lain pula, kelebihan dari segi kewangan bagi sesetengah individu menyebabkan mereka bukan sahaja melakukan korban untuk mereka sendiri, bahkan untuk pihak orang lain dengan perbelanjaan yang ditanggung oleh mereka sendiri. Ada yang melakukan korban untuk ibu bapa mereka, untuk anak-anak, adik-beradik, saudara mara, malah untuk teman-teman mereka.
Jadi, persoalan yang timbul berkaitan perkara ini adalah kedudukan hukum seseorang yang melakukan korban bagi pihak orang lain. Adakah sah atau tidak korban yang dilakukan untuk orang lain dengan kos perbelanjaan daripada harta orang yang melakukan korban itu? Ada penonton muslimin dan muslimat sekalian, perbincangan mengenai hukum melakukan korban bagi pihak orang lain ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pertama, melakukan korban bagi orang lain yang masih hidup, dan kedua, melakukan korban bagi orang lain yang telah meninggal dunia. Pertama, korban bagi orang yang hidup. Tidak harus melakukan korban bagi orang lain yang masih hidup dan tidak sah korban tersebut jika dilakukan, kecuali dengan ada keizinan daripada orang itu. Ini kerana korban adalah suatu ibadah dan melakukan ibadah untuk orang lain adalah ditegah kecuali jika ada dalil yang mengharuskan untuk berbuat demikian. Dalam perkara ibadah korban, adanya keizinan adalah syarat yang mengharuskan seseorang itu melakukan korban bagi orang lain yang masih hidup. Namun, berbeza halnya dengan beberapa keadaan seperti pertama, wali iaitu bapa dan datuk sahaja boleh melakukan korban dengan kos perbelanjaan yang dikeluarkan daripada hartanya untuk orang-orang yang di bawah jagaannya, seperti anak atau cucunya yang masih kecil. Dalam keadaan ini, contohnya jika bapa melakukan korban untuk anaknya, maka sah korban untuk anak tersebut walaupun tanpa keizinan, sementara si bapa pula memperolehi pahala hibah atau pemberian. Walau bagaimanapun, tidak sah korban yang dilakukan untuk anak yang masih dalam kandungan kerana belum ada apa-apa tuntutan syarak yang dikenakan ke atasnya. Kemudian keadaan yang kedua, jika salah seorang daripada ahli keluarga dalam sebuah rumah melakukan korban untuk dirinya, ini sudah dianggap melepaskan tanggungan sunat kifayah keluarga tersebut, walaupun tanpa ada keizinan daripada ahli keluarga yang lain atau tanpa ada niat mereka untuk melakukan korban. Dan keadaan yang ketiga, harus bagi pemimpin atau ketua melakukan korban bagi orang-orang Islam di bawahnya daripada harta Baitul Mal jika ada lebihan pada harta tersebut, iaitu dengan menyembelih badanah, yakni unta atau lembu yang gemuk. Jika tidak mampu menyembelih badanah, maka dengan seekor kambing biri-biri. Walau bagaimanapun, dengan sembelihan ini, ia tidak menggugurkan tuntutan korban ke atas orang-orang Islam yang berkemampuan, kerana apa yang diperolehi daripada sembelihan pemimpin atau ketua itu adalah perolehan pahala semata-mata bagi orang-orang Islam. Daging daripada sembelihan tersebut juga boleh dimakan oleh orang-orang Islam, termasuk orang-orang kaya, kerana sembelihan itu dianggap sedekah semata-mata. Kemudian yang kedua, korban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tidak harus bagi ahli waris maupun orang lain melakukan korban bagi orang yang sudah meninggal dunia, dan tidak sah korban yang dilakukan melainkan jika orang yang telah meninggal dunia itu pernah mewasiatkan sedemikian. Apabila orang yang diwasiatkan melakukan korban bagi pihak si mati, maka dia tidak boleh memakan daging tersebut dan juga tidak boleh menghadiahkannya kepada orang kaya kecuali jika ada keizinan awal daripada si mati. Oleh yang demikian, daging tersebut wajib diagihkan kesemuanya kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bissawab. Ada penonton yang saya hormati sekalian, demikianlah penjelasan mengenai hukum melakukan ibadah korban bagi orang lain, sama ada orang tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Apa yang jelas, seseorang yang ingin melakukan korban bagi orang lain perlu meminta keizinan terlebih dahulu daripada yang empunya diri atau dengan adanya wasiat yang ditinggalkan. Jika seseorang itu melakukannya juga tanpa ada keizinan atau wasiat,
maka korban tersebut tidak sah. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Untuk akhirnya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا